antara 500 orang yang datang dengan ikhlas tanpa dibayar, nak dengar sendiri, kemudian bagi duit pula, beli baju, pakai topi semua, 500 orang yang ada dalam dewan ini adalah lebih baik daripada 10,000 orang yang dibayar untuk hadir. Bila musim pilihan raya, wang akan keluar banyak kerana wang ini perlu untuk membayar, menggerakkan orang nak tunjuk ramainya orang sokong yang itu, yang ini. Saya yakin kalau yang 500 orang yang hadir kalau macam ini, yang menonton 10,000 orang, kita akan masuk pilihan raya Negeri Sembilan, insya-Allah tak hilang deposit saya lagi. Insya-Allah tak hilang deposit. Antara perkara yang saya selalu ditanya sekarang, okeylah orang akan kata, kami tertariklah dengan bersama. You tumpu pada perkara-perkara rakyat, macam mana soal mutu pendidikan. Kepada anak muda, yang tak muda pun soal kenaikan gaji. Semua ini okey, kita boleh terima. Tapi kita dah dengar semua ni. Daripada Anwar Ibrahim pun kita dah dengar. Daripada Najib dulu pun kita dah dengar. Korang bila tak ada kuasa, kau cakap macam-macam. Bila dapat kuasa, semua kau tolak tepi. Jadi apa beza bersama dengan yang ada-ada ni? Saya juga ditanya, macam mana kita nak pastikan apa yang bersama rasa perlu dibuat supaya tak berulanglah cerita-cerita rasuah, mafia korporat. Rasuah itu dah jelas sangat dah. Apabila badan macam SPRM diperalatkan dan tak ada pemimpin atau ahli politik yang nak ulas. Semua buat macam benda tu tak berlaku. Semua yang dulu jadi hero ni atas pentas, sekarang masih lagi jadi hero, dia boleh komen dan ceramah pasal semua benda, sampai dekat Ramadan dia post nyap saja. Sampai dekat Victor Chin tak dengar cakap. Sampai Azam Baki dia kata, kenapa kamu nak marah Azam Baki ni? Azam Baki ni rajin buat kerja. Reformati. Rakyat biasa ni logiknya tak sama macam ahli politik. Ahli politik yang ke atas ni, dia nak buat sesuatu keputusan, dia kira semua. Berapa orang akan undi aku, duit aku macam mana, nanti aku tak jadi calon lagi. Segala dia kira. Rakyat biasa ni mudah je. Kalau rasuah, tangkap. Kalau dah langgar peraturan, tangkap. Kalau dah ada bukti, dakwa. Kalau dah tunjuk dekat semua orang, duit sampai 170 juta ringgit oleh seorang pimpinan kanan negara sebelum ini, kamu boleh maafkan, tak dakwa. Tapi kalau orang biasa, pegawai kerajaan salah klaim 1,000, masuk penjara. Logik rakyat ini tak sama macam logik ahli politik. Benda yang betul, rakyat nampak lebih cepat. Benda yang salah, rakyat nampaklah. Jadi orang selalu tanya kat saya, apa dan bagaimana yang bersama nak buat? Kalaulah kamu ada peluang, bukan soal jadi kerajaan pun. Contohnya, kalau kami, saya, Nick, Wong Chen dan yang lain-lain ini, kami kembali ke parlimen selepas ini sebagai satu blok ahli parlimen. Apa sebenarnya kamu nak buat? Bagaimana kita nak ubah budaya rasuah ini? Pertama, saudara-saudari, perlulah kuasa itu jangan dipusatkan di tangan seorang dua orang. Power corrupts. Masa orang itu di luar, memanglah dia kata, bagi saya jadi Perdana Menteri, saya akan buat yang tertentu, yang baik. Dia jadi Perdana Menteri, orang yang sebelum itu hentam dia, cepat-cepat pergi duduk sebelah dia, kipah dia. Datuk Seri, awaklah the best PM ever in the country. Dia kipas. Tiap hari kipas. Dia akan dikelilingi sebab orang yang keliling dia tu tahu bahawa semua keputusan itu berada dalam tangan seorang Perdana Menteri. Siapa dia lantik, kontrak apa dia bagi, semua dalam tangan dia. Tugas pimpinan bukan tentu semua. Kontrak dia nak tetap, naik pangkat dia nak tetap, semua dia nak tetap. Tugas pemimpin ialah kita cari orang yang berkelayakan, yang berkemahiran, yang ada akhlak yang jujur,
Yang ini kita letak di tempat-tempat yang sepatutnya bagi dia terms of reference yang betul. Kalau dia makan rasuah, kamu tangkap dia. Itu dia mesti bermula dengan badan-badan penguatkuasa itu orang yang betul-betul jujur. Dah kalau SPRM pun orang tak percaya, macam mana dia nak jaga yang lain-lain yang dilantik untuk buat keputusan ni? Jadi SPRM kena bebas. Kehakiman kena bebas. Pendakwa raya kena bebas. Polis kena bebas. Suruhanjaya security yang jaga semua saham semua ni kena bebas. Bank negara kena bebas. Kita tak nak dah berlaku macam dulu. Duit masuk 2.6 bilion dalam akaun Datuk Seri Najib. Kita ingat bank negara tak tahu ke? Bank negara tahu. Setiap satu duit keluar masuk kalau besar, bank negara tahu. Tapi tak ada keputusan, tak ada tindakan. Hanya bila dia dah jadi cerita besar, baru keluar. Bank negara kata macam ini, polis kata macam ini. Sepatutnya kalau ada saja wang masuk dalam akaun mana-mana pemimpin, mana-mana ahli politik, tak kisahlah dia menteri ke Perdana Menteri, bom terus. Pertama, kuasa itu kita cairkan daripada orang atas. Kedua, pilih orang-orang yang baik, bebas, jujur, letak. Biar dia ada kuasa, biar dia yang buat. Di sini, di sana, esok masa datang lori revisi Ramli yang besar. Di sini, di sana, esok Anda tunggu lori revisi sedang beronda. Dia ingin ceramah tak kira cuaca, keliling pekan lalu kampung masuk Felda.